Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Antara tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW adalah apabila kita sampai ke bumi Madinah, kita menziarahi tempat-tempat yang pernah dihadiri oleh baginda Nabi, bahkan ada sejarahnya di dalam Islam. Ketahuilah tempat-tempat yang pernah dihadiri oleh baginda Nabi, keberkatannya kekal sehingga hari kiamat. Bahkan ia merupakan tempat-tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Antara tempat yang menjadi tempat ziarah yang mesti kita kunjungi setiap kali kita hadir ke bumi Madinah adalah Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang didirikan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan ketika mana Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah, Nabi telah singgah di perkampungan Quba, perkampungan Bani Amr bin Auf. Nabi telah tinggal di tempat tersebut selama 4 hari dan di sanalah Nabi membina Masjid Quba, masjid yang pertama tadi kita sebutkan di dalam Islam. Tidak cukup dengan itu, kelebihan Masjid Quba itu diabadikan di dalam hadis baginda Nabi SAW, bahawasanya baginda Nabi menyebutkan siapa yang bersuci daripada rumahnya kemudian dihadir ke Masjid Quba, maka dia salat 2 rakaat, dia mendapat pahala ibadah umrah. Nabi SAW akan lazimi dirinya untuk hadir ke Masjid Quba pada setiap hari Sabtu, sama ada berjalan kaki ataupun berkenderaan, sebagai tanda cintanya Nabi kepada Masjid Quba. Oleh itu, apabila kita sampai ke Madinah Al-Munawwarah, jangan sesekali lepaskan peluang kita untuk hadir ke Masjid Quba. Bahkan berharap agar Masjid Quba menjadi saksi nanti di hadapan Allah kehadiran kita kerana cintanya kita kepada baginda Nabi SAW, kembali haji menuju maghfirah, syarikat pelancongan Yaskin.